dia memang kata surat cinta buat isteri. Tapi sebenarnya dia sangat sesuai untuk suami, isteri, bakal isteri, bakal suami. Dia isteri pondok Umira. Siapa yang follow pondok Umira ikut akan tahu lah. Apa ni MC plus tu ni? Kita tahu dia ada 7 orang anak. Kenapa saya suka sangat menulis ni? Sebab dia start daripada kosong. Dia tinggalkan kerjaya dia sebagai doktor, untuk jaga anak-anak. Suami dia sesyakit pun tengah guna MC plus. Dia cakap kat suami saya macam ni, dulu saya tak reti nak bergaul dengan anak-anak. Memang kasih sayang dia bagi kat bonda je. Memang dia sangat sibuk. Kita dia rasa tau macam manusia tu. Dia cakap saya sangat bangga isteri saya akhirnya dia ada something achievement dia tau. Saya dah lama tunggu masa ni. Memang masa tu cerita ni saya sedih tau. Saya dah lama nak tunggu masa ini untuk isteri saya. Sedih saya sangat proud. Masa hari tu kita pun fikir Syakir akan duduk dengan VIP. Tapi tak, Syakir masa tu dia pakai crew. Cakap saya nak duduk dengan anak-anak saya. Saya pun di bawah mak ni. Tapi saya percaya mak dia kalau balik, benda ni kalau balik dia akan tukar topi dia. Dia akan berkhidmat sebagai isteri dan ibu sepenuh masa. Dia macam menangis tu. Buku ni saya kata bacalah suami dan isteri baca sama-sama. Suami saya kat belakang membaca buku ini. Dia membaca di depan saya.